seterusnya kita akan sambung lagi untuk menulis khot rikaah. Seperti biasa, kita buat 3 titik, kemudian kita gariskan sepanjang kertas tersebut mengikut titik yang telah kita buat. Dan menulis khot rikaah condong, mesti condong dan jangan lebih dari pada titik yang ketiga. Ini sin nun dal, sin nun dal, ya ro, ya. Baik. Titik 2 kita akan buat lurus saja begitu. Kemudian kita tulis lagi ini huruf sin, waw, kaf, alif, suka, ini huruf hamzah, hamzah, dan ya kita ambil atas dan turun bawah, jangan lebih daripada garisan yang bawah. Alif, waw, nun, ta, waw, qaf. Okey, qaf yang begini kita tak perlu letak titik 2 di atasnya sebab dia dah ada ekor macam tu. Ni dal, ya, ro, ya, dan nya. Baik. Habis dah terjemahan bagi kataan di atas dalam bahasa Arab tu. Kita dah terjemahkan dalam tulisan Jawi menggunakan khot rikaah. Saiz pen 2.0. Untuk pertandingan menggunakan 2.0. Dan untuk tulisan khot nasakh biasanya kita gunakan saiz pen 3.0. Tapi yang kita buat ni dua-dua khot nasakh dan khot rikaah bersaiz 2.0. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada kita untuk menulis dengan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.